Lepas tu masuk darjah 5, baru keluar semua rival-rival. baru keluar yang campur padu. Yang ni macam kalau tak nombor 3 tu kan, dalam 1-2 tu budak tu macam, alah kau menang ni, kau menelak je. Aku sebab ni je. Alah kau relax lah. Kau tak nak beli sangat. Lepas tu aku macam jumpa rival. Lepas tu time tu aku dah mula fikir solid, fikir fencing ni sukan. So sukan ni macam, sukan ni dia mematangkan aku. Okay. So the first goal yang aku dapat darjah 6, aku ingat lagi. Opponent aku tu Aiman Shah. Uish, aku ingat first dia. opponent. First opponent Aiman Shah. Aku sebelum ni dah pernah banyak kali dengan aku. Dia sekali je aku menang dengan dia. Aku ingat lagi kat sekolah Cina aku menang gol. Dan tu dalam apa, cadet lagi? Dalam cadet. Lagi. Cadet ni macam kau nak jaga ranking. Okay, faham. Sebab setiap cadet dia akan tengok balik semua. Lepas tu so kau punya opponent Aiman Shah ni power lah, boleh kira power. Power. Aku menang dengan dia. Aku power.